Korang nak pergi hiking tapi kasut lama korang tapak dah haus. Korang jangan risau, Utangki ada keluarkan kasut hiking. Untuk kasut hiking, dia hanya mempunyai satu design sahaja yang macam Azim tengah pegang sekarang. Untuk kasut hiking kita dekat permukaan depan ni mempunyai breathable material dan permukaan yang stretchable semasa kita masukkan kaki kita ke dalam kasut. Untuk kasut ni korang tak perlu risau tau, sebab tali dia korang tak perlu ikat satu persatu sebab tali dia adjustable. Dan kalau korang nak beli kasut hiking, make sure korang kena tengok dia ada toe protection ataupun tidak. Macam kasut Utangki ni dia ada toe protection dekat bahagian hadapan. Kasut hiking daripada Utangki ni memang sangat-sangat sesuai untuk korang nak pergi hiking ataupun korang nak panjat gunung, sebab tapak dekat bahagian bawah dia sangat grip. Korang yang mana suka pergi hiking, suka pergi trekking dan juga jogging ataupun sebarang aktiviti-aktiviti outdoor, korang boleh dapatkan kita punya hiking shoes dekat mana? Dekat beg kuning di bawah. Korang jangan lupa tekan button follow, like and share supaya dapat tengok video yang lebih menarik. Kita jumpa di next video. Bye bye.